Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala panjangkan umur kita dan juga Allah taala pilih kita lagi. Nah, jadi lama mana saudara kita belum boleh mari lagi, dan juga kita ni Allah taala pilih. Nah, dan juga pada munasabah pada malam ni kita ada jemputan seorang bapa Akhirudin daripada Sungai Kolok. Kita nak main gadget bertetangga dengan Ma'al Hijrah. Hari ni iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sadaqallahu maulanal azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah ta'ala al-amani. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah, pertama sekali amo ucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sama-sama kitalah berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kepada yang mulia Tuan Imam Khatib Bilan dan jawatan kuasa masjid semua, yang kepada pengurusi dan kepada kaum pemimpin-pemimpin masyarakat semua, dan jugalah kepada ustaz dan ustazah dan kaum ayah dan kaum ibu, adik kakak, hadirin hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tamu-tamu sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan bersyukur dengan kita kata alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupalah juga kita selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah. Pertama sekali, tak lain tak bukan kita nak kecek masalahnya Ma'al Hijrah. Oleh kerananya dalam kalangan pun kita sendiri pun ramai lagi hak tak tahu sejarah atau hari bulan Islam. Kadang-kadang kita bergaduh dengan hak Syiah, hak Mak Saleh orang putih. Kadang-kadang terlupa kata orang masuk tahun baru dah Islamnya. Jadi kita tinggallah tahun 1447 Hijriah. Kita akan menyambut dan kita kedatangannya tahun 1448 Hijriah. Jadi bila kata Allah Ta'ala sapa ke kita dalam tahun baru,
Dan Allah Ta'ala bersapa ke kita atau kita dapat bertemu dengan izin Allah Ta'ala boleh bertemu lagi pada tahun baru ni, maka apakah yang kita kena buat? Itulah persoalannya. Maka hak mula-mula amu mari saat ni tu dia musuh kecek boleh 3J tak apa ya, atau 3J 3J sudah buat apa? Tak ingat nak buat batal kalimut toto ke benda-benda. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala melanjutkan usia kita sampai kepada tahun baru ni. Oleh kerana Tuhan kasihan kepada kita, Allah Ta'ala tu dengan sahabat dia kasih kepada kita. Sahabat itulah betapa ramai lagi orang-orang hak dulu telah kembali kepada Allah Ta'ala, telah jumpa dengan balasan Allah Ta'ala kama dia daripada mati. Tapi Allah Ta'ala taruh lagi nafas kita, Allah Ta'ala taruh lagi nyawa kita untuk sampai saat sekarang ni. Dan kita boleh mari di masjid malam ni pun bukan dengan sahabat kita luar, bukan dengan sahabat kenderaan kita ada, bukan dengan sahabat kita kesihatan ada tak, tapi kita kedatangan di rumah Allah Ta'ala pada malam yang mulia ni oleh kerana Allah Ta'ala jemput dan Tuhan pilih kita. Tak apa ramai manusia hak sihat tapi yang nak mari di rumah Allah Ta'ala tak boleh. Walaupun kenderaan mewah setara mana, harta banyak limpah ruah sekalipun, tapi bila Allah Ta'ala tak jemput dia mari di rumah Allah, maka dia tak boleh pun sampai di rumah Allah. Kita walaupun motor robek, motor buruk sekalipun, kita boleh sampai di rumah Allah. Dan kita boleh duduk pula tempat yang paling mulia sekali di atas muka bumi, iaitulah di masjid, di rumah Allah. Dan saat sekarang ni juga kita duduk dalam majlis yang paling mulia sekali, iaitulah majlis kita disebut ingat kepada Allah Ta'ala. Maka di mana-mana tempat bila sebut kata masjid adalah majlis kuliah, majlis menyebut ke hukum hakikat Tuhan, tazkirah untuk mengingat kepada agama. Maka kita ni orang yang suka mari di masjid, ahli jemaah di masjid, tiap kali orang mengajar, maka orang yang main dengar orang mengajar ni, dia tak ada nak banyak perkara kali, dia nak 2 perkara je. Perhati molek, tiap kali ada orang mengajar kau, ada kecek hak agama ke dalam masjid, orang hak dengar dia nak 2 perkara ya. Yang pertama tie, mana luar tie. Yang kedua dinding. Dua tu jak serayu kat dinding. Tie tu kadang-kadang nama dia ada tie tu. Dia mari lewat sikit, kalau ada orang duduk lari sikit, pak kahwin dah. Kahwin bayar kat sejik seumur 500 kut boleh. Tie hak dia. Ha tu sakit pingin. Jadi ada kuliah tempat yang kita naknya pasal tie kau, pasal dinding kau tak ada masalah dah. Yang kita naknya bila masuk tahun baru dah, ma'al hijrah dah, maka kita dengarlah kisah-kisah peristiwa ma'al hijrah. Ialah berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah, kisah ni asal mari daripada ma'al hijrah. Hijrah mana pindah? Hijrah mana pindah? Tirakatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di Makkahul Mukarramah kepada Madinatul Munawwarah. Jadi Nabi kita terakat pergi pindah duduk Makkah molek-molek dah. Tiba-tiba Nabi kita pergi di Madinatul Munawwarah. Nabi kita pergi buat gap. Maka situ ada hikmah, ada tujuannya, yang mana pengajaran yang paling besar kepada kita umatnya ni hijrah Rasulullah. Walaupun malam ni tak ada nak royak kisah Nabi kita naik unta dengan Sayyidina Abu Bakar, Nabi kita lari daripada tentera kafir Quraisy di Mekah untuk Fordemon nak bunuh, nak khianat Rasulullah. Nabi kita pindah pergi kepada Madinah. Tapi itu pengajaran besar kepada kitanya adalah perkara kehidupan kita sebagai umat manusia nak jadi baiknya, ia kena pindah. Maka kalimah hijrah adalah kalimah yang umum. Ada kala hijrah dengan makna pindah, ada kala hijrah dengan maknanya lakah, dan ada kala hijrah dengan makna berubah, dan ada makna hijrah dengan makna meninggalkan. Maka bila Allah Ta'ala izin kepada kita dapat bertemu dengan tahun baru, maka utama sekali kita kena lakah keadaan kita yang buruk kepada keadaan yang baik. Dan kita kena berubah kelakuan kita yang berlomuk dengan maksiat jadi orang yang taat kepada Allah. Dan keadaan kita sebelum daripada ni ialah kita manusia yang tidak pindah pun duduk sepatulnya. Maka masuk tahun baru kita akan pindah jadi orang yang baik.
Dan masuk tahun baru ni juga adalah perkara yang kita kena usaha meninggalkan segala perkara yang Allah Ta'ala marah, yakni perkara yang haram. Jadi bila sebut kata tahun baru, walaupun tahun baru, tahun yang baru, kita keburuk semata dah. Kita keburuk semata. Umur kita ke menikah, umur kita ke banyak, kita semakin tua, semakin lanjut umur kita. Tapi itulah menunjuk kata tinggal lagi kitanya tak berapa lama lagi di atas muka bumi. Umur yang kita guna lebih banyak daripada umur yang akan datang lagi. Kalau takdir Allah Ta'ala nya beri kita hidup di atas muka bumi 60 tahun, maka kalau saat sekarang ni kita umur 50, maka agak laginya duduk dalam 59 tahun lagi kita. Tak lama dah. Maka kita kena ingat kaum ibu ayah semua, masa begitu cepat ni di hari ni. Dah 24 jam ni Allahu Rabbi, masa derah cepat. Dalam masa berputar, masa begitu sehari berganti sehari bergantinya minggu, minggu bergantinya bulan, bulan bergantinya tahun, ialah sebentar saja. Maka itulah menunjuk kata tiap napas yang kita duk menyawa ni, hak kita duk seduk masuk, duk hembus tubik napas kita ni, ialah alamah, tanda-tanda kata kita hampir dengan lubang kubur ni. Maka perkara yang kita naknya ialah mula-mula sekali bila masuk tahun baru, azam niat dalam hati kita sungguh-sungguh, aku nak menjadikan manusia yang baik. Atau hak dulu baik dah, aku nak menjadi lebih baik lagi daripada tahun hak dulu. Sebab itulah ulama mengatakan barang siapa yang tahun ni dengan tahun kemarin lebih baik tahun ni daripada tahun kemarin. Tahun kemarin lagi mana hak kekurangnya, tahun ni tak ada lah. Lebih comel, lebih baik daripada tahun hak lepas mari dah, maka adalah orang ni orang yang beruntung, orang yang bertuah. Mana kalau golongan yang kedua, tahun ni serupa dengan tahun kemarin. Tahun kemarin pun lagu tu, tahun ni pun lagu tu juga. Kalau tahun kemarin ke apa? Dia baca bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tahun ni pun nah juga muka bini namun nah. Tak ada pun berubah. Maka orang ni adalah orang yang rugi. Hidup supaya tulu je. Hidup supaya tulu rugi. Umur ke banyak. Umur ke banyak tapi amalan kita supaya tulu. Rugi manusia hak lagu ni. Manakala golongan yang ketiga ialah golongan manusia tahun ni dengan tahun kemarin, lebih baik tahun kemarin lagi pada tahun ni. Dulu ada nampak juga muka dia main masjid. Tahun baru tak ada nampak. Tahun dulu nampak juga bila orang mengajar kat masjid ada juga. Tahun ni tak ada dah weh. Maka bila lebih baik tahun hak lepas daripada hak tahun baru ni, maka orang ni adalah orang yang celaka, orang hak paling celaka sekali. Tu. Sebab kita walaupun nampak duduk sepotula ya. Kalau duduk kampung puyu biasa ya. Tapi ingat kehidupan kita manusia sedang perjalanan ni. Kita sedang hijrah. Walaupun kita tak ada buat ma'al hijrah, walaupun kita tak ada kecek tentang ma'al hijrah sekalipun, tetap dalam kehidupan kita hijrah seumur. Hijrah seumur. Pasal asal usul kita manusia ni, kita nak ingat yang mana Allah Ta'ala menjadikan kita daripada alam yang pertama, alam roh, yang kedua alam rahim. Awal hari itu semua benih-benih yang Allah Ta'ala berkumpul ke di hujung subi Nabi Adam alaihissalam. Masa tu jadi anak orang panggil jadi benih berkumpul semua manusia, tak kira bangsa mana-mana pun. Maka di situlah Allah Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan bagimu? Maka semua benih kita pakat jawab belaka, qalu bala syahidna. Kata mereka itu semua benih-benih manusia itu pakat menjadi saksi bahawasanya Allah Ta'ala itulah Tuhannya. Seolah kata di hari itu lagi, masa kita jadi roh lagi, kita dah janji dah dengan Allah Ta'ala, kata semua apa hak Tuhan suruh kita nak buat belaka, gapo yang Allah Ta'ala lagi Tuhan kita tak usah buat belaka. Pasal bila kita mengaku kata Allah Ta'ala sebagai Rabb, Tuhan kita, maka disitulah kita boleh faham kata kita jom sanggup nak pikul segala hukum hakam Allah. Apa hak Tuhan suruh kita nak buat belaka-belaka, gapo hak Tuhan lagi kita nak tinggal belaka. Masa tu kemudian Allah Ta'ala berpindah kita masuk dari rahim ibu kita masing-masing, duduk dalam kandungnya perut ibu kita. Itu hijrah alam roh kepada alam rahim. Pindah kita masuk dalam rahim ibu kita pula.
berada dalam rahim ibu kita 9 bulan, hak tu 8 bulan, hak tu 10 bulan, kata gila. Kemudian Allah Ta'ala hijrah pindah ke kita pula daripada perut mak kita, mari jijak di atas muka bumi sekarang lah ni. Ha tu. Ni kita duduk lah ni. Alai yang ketiga lah ni nak kecek. Maka kita duduk atas dunia, ingat molek, apakah tujuan Allah Ta'ala menghidupkan? Apakah tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita manusia? Jadi ada kala manusia hidup mari di atas muka bumi, dia tak tahu tujuan hidup gapo pun. Tak tahu tujuan hidup. Ada tak orang lagu tu? Paumai hidup dia gapo? Maksud tujuan hak dia nak masa dia hidup atas dunia gapo? Kadang-kadang orang ni tak tahu pun tujuan hidup dia gapo. Kadang-kadang orang ni kata tak ada muka lain tujuan hidup, kahwin kau tak ada muka lain bergerak. Hak tu kalau nak hasah cari betina lah. Kalau hak ni sah kahwin ni hidup atas ni nak makan apa curah. Hak tu nak buah-buah, nak suka-suka, nak bergalak-bergalak, tujuan hidup dia dah. Tapi dak, Allah Ta'ala sudah mendedahkan dalam ayat Quran. Allah Ta'ala kata, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Katanya Tuhan, aku tidak menjadikan jin dan manusia. Jadi Allah Ta'ala mula dengan kalimah jin, dengan sahabat jin ada dulu daripada manusia. Ya. Ya, di antara ulama mengatakan kita pun tak ada masa dulu pun dah. Makhluk hak akhir sekali manusia. Sebelum daripada ada manusia ada belakang dah. Jin ada dah. Syaitan ada dah, iblis ada dah, malaikat sudah ada dah. Langit bumi pohon kayu menata sudah ada belakang dah. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan Abul Bashar, bapa manusia, Nabi Adam alaihissalam. Akhir dah. Sebab tu Tuhan kata aku tidak menjadikan jin dan manusia. Malaikat aku buat juga jin dan manusia buat apa? Illa liya'budun. Kalau orang mengaji usuluddin, orang mengaji akidah, ialah din lam liya'budun, ialah lam lil hikmah. Atau lam lisayrurah lil akibah. Allah Ta'ala buat kita jin dan buat kita tujuan apa? Hikmat tujuannya supaya nak bagi kita manusia dapat ibadah kepada Allah Ta'ala. Itulah maksud kita sebenarnya. Hidup kita sebenar, hidup lak-lak kita sungguhnya ibadat kepada Allah. Maka nak ibadat lagu mana? Orang main mengajar tak main ngaji. Dia nak buat tak boleh. Ya masjid ni ada berapa malam mengajar? Apa malam? Negara belakang apa? Seminggu kali. La ilaha illallah. Kena tamu tu. Tak mengaji, gelak. Kena tamu. Biar ada 2 malam lagi, 3 malam lagi mengaji ni. Kalau tanya yang mengajar tak mari. Pasal kaedah yang mati pada adabnya. Kalau orang ni tak ada isikan ilmu agama, pasti dia nak amal ibadat ke Tuhan tak boleh. Tak boleh. Kalau dia buat juga, dia buat amal ibadat juga tanpa dengan ilmu, maka Ibnu Ruslan mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap mereka yang dia beribadah dengan tanpa ilmu, maka semua amalan-amalan yang dia buat mardudatun la tuqbalu, Tuhan tak terima, Tuhan tolak amalan ibadat tu. Kita kena ada. Sebab itulah kalau kita tengok dia hari ni, kalau bab agama kita tak belakang. Kalau bab akhirat, bab agama kita tak belakang, tak cakna mana. Kalau tanya sini tu email baca sini dah. Kalau tanya orang mengajar kok, kalau boleh tengoklah muka orang yang mengaji hak tolong je. Hak tolong je. Kalau senaralah lapor nak nguni kok ramah. Tapi tanya orang mengajar tak ramah. Pasal apa? Pasal kita kata bukan hidup aku. Tak kena mengenung pun aku. Kalau 10 orang tu hak mai dengar mengajar. Pelik tak pelik kitanya. Tahulah kita was pelik dah. Sekot effort kita kadang-kadangnya kita pergi kata masjid ni tempat orang tua berkali. Budak-muda tak ada. Sungguh. Balik tempat sini muda-muda saja, tak ada orang tua. Muda saja. Jadi apa hasilnya masjid tempat ibadat adalah tempat orang tua. Muda-muda tak ada. Sebab kita berasa kata kalau kita sakit, jatuh uzur ke,
Kalau kita berdoa, ya Allah, minta aku siam penyakit aku supaya aku boleh buat ibadat ke Tuhan. Mana Tuhan kata kita nak sihat dulu baru boleh buat ibadat. Maka kalau tanya orang tua dengan orang muda, sihat hak mana? Sihat hak muda mari masjid. Tahu? Duk mai kat mana tak tahu. Hak mari hak tua-tua. Tang tu email nak mengajar 10 orang tu muka dulu tu gitu. 2 orang dah mati dah tinggal 8 orang. Mamu lajak tua orang panggil tua usai tu. Ya, ada lagi 8 orang. 3 orang kecil mana? Tinggal 5 orang. Lepas 2 orang lagi pula lelah. Nak mari masjid 3 kali 4 kali berhenti, lelah. Tinggal lagi 3 orang. 3 orang ni hak pernah sikit main mengaji. Masa tu imam mengajar. Tu pun mula tu imam mengajar jenera nak pula 2 orang. Tu imam mengajar jenera pula. Tak tahu jenera ngeku nak pula dah. Tu dia. Ada seorang hak perhati mengajar. Tiap mengajar harga peroyak dengan aku azab kubur kau duduk senyum. Hang mengajar ni rasa pelik. Apa senyum? Kecik hak azab kubur duduk senyum. Sudah tanyalah, sudah mengajar tanya orang tepi tu. Siapa dengan mengajar? Dia tu tak kira mana tuli. Hang mengajar kok tuli. Apa boleh main agama dia hari ni? Pelik tak pelik kita kalau lah sorak nak buat masjid makan teh, makan pulut nak buat masjid pakak dah itu. Ramai-ramai sorak nak buat makan teh, nak bina masjid. Sudah masjid pakak juga pakak tak bagi. Banyak pakak juga itu. Pakak nak bina masjid, pakak nak bina tempat mengaji, tempat bina tempat buat molek. Sudah molek siap, pakak tak mari. Dan kita nak ingat tempat-tempat yang kita nak duduk di hari akhirat esok ialah tempat yang baik. Pasal hijrah kita kali yang ketiga baru ni. Pindah kita kali yang ketiga, asal dulu kita mari lahir atas dunia, kita duduk dari perut ibu kita. Kamar dia bukan kita duduk sini duduk. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat yang kita akan meninggal ke dia. Faham tak? Dunia bukan tempat kita tinggal sini. Bukan kita sudah sini. Kita akan tinggal dunia, kita akan hijrah pergi pula kepada alam kubur. Dan hidup kita manusia bukan tujuan hidup, tetapi kita hidup tujuan ialah zat yang maha hidup, ialah kerana Allah Ta'ala. Sebab itulah kita ingat hak Imam Ghazali kata kita jadi manusia ni, ingat kita duduk atas dunia ni ialah darul aman. Negeri hak kita kena buat, negeri hak kita kena hijau, negeri hak kita kena hijau. Maka Imam Ghazali yang membahagikan manusia 3 kelompok manusia. Yang pertama manusia yang beruntung, yang kedua manusia yang selamat, yang ketiga manusia yang paling rugi. Mana golongan manusia yang beruntung? Ialah manusia yang rajin beramal yang soleh, ialah amal ibadah yang sunat. Dan manusia yang selamat ialah manusia yang buat amal ibadah kewajipan, benar wajib. Dan manusia yang paling celaka, paling rugi sekali ialah manusia hak sunat pun tak buat, hak wajib pun tak buat. Kita nak tak jadi orang hak beruntung, labur. Kalau kita menega di atas dunia, kita berjual kau, kita menega kau, duk boleh sepotulur je. Untung tak boleh, klik modal je. Tak agak duduk lagu tu. Menega boleh lah setahun, tak boleh duduk lagu tu. Tak ada labur, duk main musim hak tulur je. Hak tu orang panggil orang selamat. Maka ibarat ke amalan-amalan hak wajib ialah modal. Amalan-amalan hak wajib ialah modal. Musmaya 5 waktu, puasa bulan Ramadan, mengaji agama, tutup aurat, taat kepada 2 ibu bapa, hak tu modal. Sekadar semaya 5 waktu, hak tu modal. Kalau mu nak untung, kalau nak lagi labur, buat hak sunat. Tapi jangan pergi buat hak sunat, tak buat hak wajib. Buat hak untung dulu. Hak selamat dulu, buat hak wajib. Buat hak wajib. Kamar dia kita nak berasa lebih, nak berasa untung lagi, buat hak sunat. Kerana manusia akan dijaminkan darajat dia meningkat di dalam syurga esok ialah dengan amal yang soleh, amal ibadah yang sunat. Maka kita hidup atas dunia setakat ni, kita berasa kata Allah tak buat hak sunat pun tak apa. Tu ayat kita.
Muka hak sunat. Sunat kalau buat boleh pahala, tak buat tak ada gapo. Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Kalau kita buat boleh pahala, tak buat tak ada gapo-gapo pun hak sunat. Gaduh yang hak sunat. Ada juga satu golongan hak tu. Dia buat hak wajib je. Ada satu golongan manusia dia buat hak sunat, hak wajib tak buat. Hak ni lebih teruk lagi. Hak sunat dia bergaduh, hak wajib dia tak buat. Mana contoh? Contoh kalaulah kita maya tarawih, maya tarawih ni hukum dia sunat, maya sunat hari raya hukum dia sunat. Tapi tak muat masjid. Tak muat masjid. Tarawih. Apa kamu, apa tinggal luar. Apa? Bakal nak buat hak sunat molek tak? Molek. Tapi bila tanya orang mengajar ilmu fardu'in di masjid, berapa congok hak mari? Berapa congok? Tak ramai. Itulah nak banyak kata kita tak kena bagi, tak kena bagi. Tak kena bagi. Pasal umur kita lebih banyak, umur kita khalanjuk semata dah. Pasal Nabi kita banyak kata a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku sekitar 60-70 je. Allah, kita berasa kata tak lama dah hidup atas dunia ni. Kalau dah ni 10 tahun tu, 50 dah kedok tak tahu kita. Kalau dah ni 50, 60 tu suk dah Nabi kata. 60 nak sampai 70. Rasa puterik benar dah. Maka ada seorang yang kata tak apa, dia kata dia umur 80 dah lebih dah, dia kata. Oh tu sangat-sangat kena jaga. Sangat-sangat kena jaga. Pasal kadang-kadang walaupun kita tak dengar nasihat daripada kitab-kitab ulama sekalipun, tetapi Allah Ta'ala sudah beri isyarat kepada kita dengan cara tidak berkata-kata. Mengajar isyarat Allah Ta'ala dengan tidak berbunyi. Tidak adanya orang meroyak, tidak adanya berkata mana-mana pun, tetapi kitalah sebagai tuan hak yang boleh ambil reti sendiri. Apakah pengajaran Allah Ta'ala? Yang mana Allah Ta'ala fikir kepada kita supaya untuk kita memikir tentang akhirat esok ni. Sebab Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala khitab kepada kita semua dah. Allah Ta'ala tuju kata dan Tuhan seru kepada kita dah yang beriman. Maka Tuhan kata, ittaqullah, hendaklah kamu takut kepada Allah. Takut Tuhan. Takut Tuhan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah Ta'ala suruh kita semua kena tengok, kena kira, kena hitung perbuatan-perbuatan kita yang kita cedek kepada esok hari. Apakah amalan-amalan kita yang kita buat cedek untuk esok hari, yakni akhirat esok. Cuba kita renungkan, cuba kita fikir bahawasanya apa yang kita nak kata kalau Allah Ta'ala cabut nyawa kita malam ni, Allah Ta'ala cabut roh kita terpisah dengan badan kita malam ni, gapo yang kita nak bawa pergi? Gapo yang dia nak bawa pergi? Kalau kita kata tak apa, dia kata tak apa ustaz, ya tahu. Dia pejam mata rapat dah, ya tahu. Pasal apa? Duit dia tinggal kat anak bini dia banyak dah. Rumah, tangga, kereta, kebun, gapo dia tinggal kat anak bini dia belakang dah, tak apa dah. Kalau mati pejam mata rapat, kita jawab kata mu pejam tak rapat pun tak apa, tak email tolong rapat weh. Ha masalah hak mu nak bilanya, bagi hak mu nak tinggal, bagi hak nak mu bawa pergi tu gapo. Bagi hak bila je kebun getah, kebun gatu, tanah, pitu, duit, pitih, kenderaan, rumah, hak tu bagi hak kita nak tinggal. Kamar dia bagi hak kita nak bawa pergi sana tu gapo. Tak bila hak tu. Dan isyarat Allah Ta'ala kepada kita di hari ni, berapa banyaknya alamat-alamat tanda-tanda kita ni adalah perkara yang nak hampir dengan lubang kubur. Yang pertamanya, ni kita tahu belakang dah, tak royak takutnya tak serah. Segala bulu-bulu di tubuh badan kita dulu warna hitam, lah ni putih dah kepala kita. Putih dah kepala kita. Bukan setakatnya bulu kepala putih, bulu hidung putih, janggut putih, misal putih, bahkan bulu hari-hari bulu konek pun putih lagi. Bulu nak mikir dah. Dulu gak tubuh badan kita raguh yang kateh, lah ni tak agak dah.
Dulu boleh buat mikro, bunga, beramak, kerja pagi sampai gelap, tak ada gapo lah ni patah ring dah. Dulu mata nampak cerak, lah ni tak jari dah. Lingu. Hati anak cucu nak kecek lang tapi lingu. Tak dengar dah lingu. Cuba hidup lagi. Satu demi satu nikmat Tuhan tarik di atas badan kita, kita tak sedar pun kata Tuhan ambil dengan cara asure. Tuhan ambil sikit tak khabar. Oh, kalau orang atas pula kau tua jiwa kau muda. Okey. Kalau kita pergi beli, orang berjual, orang betina berjual. Panggil pak cik nak gapo mula balik mata kita. Mu tak kenal ke panggil pak cik. Aku muda lagi. Padahal putih belakang dah. Tapi kalau kita pergi beli orang makeup panggil abang nak gapo tu kat pagi gigi, ngah gigi. Pergi kedai tu. Tak putus tu. Juga perempuan. Kalau dia dengan anak dia. Kalau kata makcik nak gapo, balik mata aku tak pergi dah kedai tu. Panggil makcik. Tapi kalau pergi kedai tu, suruh kedai kata Allah dah tukar anu tu kat kamera bedo tak ada gapo. Pagi petang dengan hari gigi semua kedai tu. Kelik di rumah pula, tu lelaki pula puji. Allah dah ambil tak tua. Tu tak ada gapo kita tu. Keken nano. Tak ada apa tu. Walha boleh mikir dah kitanya. Boleh mikir sangat dah. Kalau kita nak buat perkara-perkara yang cedengi lepas daripada kita mati, kita nak ada cedengi. Kena ada buat. Pasal kalau sebut kata mati tak ada syarat gapo pun. Bukan kita tak mati dengan sahabat kita muda. Bukan kita tak mati dengan sahabat kita ni turut bomo makan ubat atau bomo dak. Bukan dengan sahabat kita tak mati. Bukan dengan sahabat kita tak ada penyakit. Bukan kita tak mati dengan sahabat tak ada insiden berlaku kemalangan kita dak. Tapi kita tak mati dengan sahabat Allah Taala kasihan kita, Tuhan sayang kitanya, Tuhan tak mati kita lagi. Pasal Allah Taala nak bagi kita mati dalam keadaan yang khabar yang kita boleh taubat daripada dosa-dosa kita buat. Allah Ta'ala beri peluang lagi kita untuk buat kebajikan lagi. Tapi saja mu tak mikir. Sebab ulama tasawuf mengatakan, mana kalau orang yang umur 40, ingat pun kita tak apa 40 belakang dah. Umur 40 tapi pergi benar perkara hak jahat daripada perkara hak baik lagi. Umur 40 dah semaya be pun dak. Rajin semaya tak rajin, tak semaya, rajin pun tak semaya kadang-kadang. Tak semaya beduk umur 40 dah. Orang mari mengajar agama taknya jenguk mari. Buat kebajikan tak madu langsung nah agama walha umur 40 dah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falyatajahaz ilan nar, maka muncedek bila-bila kawah dalam api neraka. Pasal bila orang umur 40 kalau duduk protein lagi tak ada mari madu kat masjid lagi, maka adat kata orang ni mati dalam keadaan lagu itulah, payah nak berubah dah. Kalau orang umur 40 mulazamah, muwazabah, istiqamah dia mari semai jemaah tiap-tiap waktu. Ada tanya yang mengajar mari seumur dia, maka mudah-mudahan dia mati dalam keadaan yang baik lagu tu. Maka semua bila masuk tahun baru tanya kata nak dak hati kita menjadi manusia yang baik. Tentu kita kata nak berlaku. Nak upah ke kita hak dulu lagi mana tak sedah. Dulu kita nama tu nama ialah supaya. Tetapi PA perangai kita nak upah dah. Maka gapo yang kita nak menjadi kita yang baik? Yang pertama kali kena muhasabah. Ingat ni? Yang pertama sekali kita nak menjadikan manusia yang terlebih baik daripada hak tahun kemarin, tahun hak lepas, maka mula-mula sekali bayar kita nak buat ialah muhasabah. Apa makna muhasabah? Ialah menghitungkan diri. Cek diri kita, kirakan diri kita, gapo kita buat sebelum daripada ni supaya nak memperbaikikan lebih baik. Kira kata dulu benar hak kekurangan, benar hak dia buat silap salah dulu lagi mana dia nak kira. So 2 3 banyak sangat perkara hak kita buat salahnya. Kemudian dia memperbaikikan. Dia baiki. Cek diri baiki.
Kalau mana orang yang hari-hari duduk kira hitung atas diri dia keburuk ke hak jahat dia buat, dia tak ada masa pun nak cari keburuk ke orang. Okey. Dulu ya semaya be tak tahu gapo pun, kalau semaya be semaya dengan gaduh-gaduh gitu ya. Kalau kita semaya be di hari ni, ke semaya be nak wi lepas-lepas, semaya nak wi lepas-lepas ya kita. Pas tanya lepas dak. Semaya kita nak wi lepas-lepas ya. Masjid kita tak mari. Kita mari di rumah. Kalau kita mari di rumah lagu mana? Baju-baju tak pakai. Biar ada tak ada pala, biar selit kat belakang kita je celah ke sarung. Maya pula tapi peti belakang duh dapur rumah. Pas apa nama yang jadi masa maya tu. Tapi huruf sing belakang Allah. Kau Indonesia ada. Mai sore. Kadang-kadang baca teh dalam sujud. Ia akan nak buduh. Dalam sujud ya teh. Apa? Maya sore. Maya sore mudah ditipu, mudah diganggu oleh syaitan. Marilah masjid, tolonglah kita mari hadir di rumah Allah Ta'ala. Yang mana ulama mengatakan betapa peliknya manusia, yang mana dia duk kata aku nak masuk dalam syurga, aku yakin kata syurga ada sungguh, tapi amalan hari-hari dia buat semakin jauh dengan syurga. Dia yakin sungguh kata neraka ada sungguh, dan dia nak menjauhkan daripada api neraka, tapi hari-hari amalan dia buat dekat dengan neraka. Kita mengaku kita hamba Allah Ta'ala sungguh tak? Sungguh kita mengaku di bibir mulut. Tapi apakah bukti kata kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada agama Rasulullah, kita kasih kepada agama Tuhan setara mana kita? Apa bukti kita? Maka ulama kata kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul ialah membukti dan menzahirkan dengan kita perbuatan kita. Dengan kita mengamal ibadah, dengan kita buat perkara-perkara hak Tuhan suruh dan jauh daripada perkara hak Tuhan larang, itulah membukti kata kita sayang kepada agama Tuhan. Dan menunjuk kata kita sayang dia nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, iman dan Islam. Itulah buktinya. Tapi di hari ni mulut kita kata, "Oi, agama Islam lagu tu, agama Islam aku hak gini-gini." Tapi bila bila kata hayya 'ala solah, hayya 'ala falah, mu tak bagi. Tak bagi. Hak tahan dulu lagu tu dah. Berapa orang tak bila dah tukarnya. Pas mati sore-sore, pas mati sore-sore. Taknya mari. Jadi tahan semaya kita pun buat mudah-mudah ya. Walha ibadat yang paling besar sekali hak Rasulullah terima. Direct. Dengan Allah Ta'ala pada malam Isra Mi'raj ialah semaya. Dan ibadat semaya, awal-awal ibadat yang Allah Ta'ala tanya kita di padang mahsyar ialah semaya. Kalau semaya kita molek, kalau semaya kita sempurna, kalau semaya kita Tuhan terima, semua amalan-amalan hak lain Tuhan terima juga. Kalau semaya kita rusak, semaya kita tak sempurna, bahkan semaya kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala, juga semua amalan-amalan hak lain pun Tuhan tak terima juga. Hebatnya semaya. Tapi semaya kita ada kualiti tak? Semaya kita ada kenapa tak hari ni? Dah. Semaya jadi nama kata orang semaya yo. Masjid tak mari dah. Tak mari kita. Tak tahu buat apa gitu. Dah. Umur kau menamuh, umur kau banyak tapi nya tak mari. Tok bila habis suruh panggil. Nak jadi orang jaya, tok bila kata hayya 'alal falah, mari tempat kejayaan. Tempat jaya sini, tempat jaya dapat menjadi beruntung bertuah jaya dunia akhirat, mari sini. Nyeng di rumah kita taknya mari. Tu sabit kata tu. Kita tahu kata syurga yang kita nak, maka tak ada pun alasan 1100 alasan pun kita untuk menjauhkan dengan Tuhan. Sungguh kita dah hari ni. Bapa dia mau tak pergi sejid lama weh tak ngapuk. Kawan tak ada muka tu berjanji dengan orang sibuk dengan kerja, tak itu bermolek 1100 alasan gitu untuk menjauh dengan Tuhan. Tapi kalau dia kata mari orang dia mau bagi duit ni, tak ada semua alasan gapo-gapo pun, direct tak ada kata gapo-gapo pun, hungar kerja lah dah. Hidup kita manusia, anggapkan kita jadi hamba Allah Ta'ala yang tidak ada orang panggil syarat mana-mana pun untuk kita ibadah kepada Allah. Oleh kerana kita selaku hamba, maka menzahirkan sifat ubudiyah kita kepada Allah Ta'ala. Ingat kata Tuhan sebagai Rabb Tuhan kita, maka kita selaku hamba tak ada nak tolong ke apa dengan Tuhan. Bila Tuhan suruh, lagu tu lah.
Sahabat itulah hijrah Rasulullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia pindah pergi kepada Madinah kerana apa? Kalau bukan kerana Rasulullah pindah hijrah pergi kepada Madinah, agama tak sapa kepada kita hari ni. Tapi sanggup pengorbanan Rasulullah, susah payah sanggup. Dan Muhammad nak bunuh Rasulullah, Nabi kita sanggup hijrah. Kalau tanya sungguh Nabi saya nak kepada tanah Mekah, sungguh-sungguh Nabi saya, tepat Nabi kita beranak situlah. Ibu Nabi, ayah Nabi di situlah. Jadi tepat-tepat hak Nabi yang paling saya sekali tanah air Rasulullah Mekah. Tapi bila Allah Ta'ala kata hey Muhammad mu kena hijrah, Nabi tak ada Nabi tak ada Nabi sanggup pergi di Madinah Munawwarah. Kerana apa? Nak kemel lagi, nak menyuburkan lagi agama Islam. Dan pengikut Rasulullah, para sahabat radhiyallahu anhum, tak ada pun demo ni kata tak ada nak kan sikit habuk pun. Bila kata tinggallah hartamu di Mekah, tinggallah tanahmu di Mekah, tinggallah rumahmu di Mekah, tinggallah kenderaanmu di Mekah, tunggu aku pergi Madinah Munawwarah, tunggu 100%. Kerana apa? Kasih saya kepada agama Allah. Sanggup mereka itu pengorbanan dia walaupun gadang dengan nyawa pun tak apa, kerana agama Nabi bawa ni selamat. Kita boleh dengan agama mudah-mudah ya. Agama kita boleh mudah-mudah ya, taba'an li abawahi. Ibu bapa kita Islam, kita tubik mari Islam. Kita boleh dengan mudah, kita tak akan saya pun. Sabak tahan kita boleh buat amal ibadah, kita boleh mari masjid, kita boleh mari jemaah, kita boleh dengar nasihat daripada ulama-ulama. Nak tanya perasaan kita lagu mana? Perasaan kita. Keperasaan kita tak ada gapo-gapo. Kalau hati manusia tak ada berasa-berasa gapo, itu alamat tanda hati nak mati. Hati nak mati. Katanya Ibn Athaillah dari kitab hikam dia, barang siapa yang dia buat kejahatan tapi dia tak ada berasa salah, buat jahat tak berasa salah ke apa pun, bahkan hak dia duduk biasa buat benda jahat, macam-macam benda jahat. Kalau nak buat lori tu tak cukup lori, banyaknya benda jahat, dia tak ada berasa salah pun, tak ada nak berasa nak taubat dengan Tuhan, tak ada nak kata astagfirullah, tak ada main nak menyesal, biasa je. Dan kalau dia boleh buat amal ibadat, dia boleh taat Tuhan, buat kebaikan ke, dia tak ada berasa muju. Ni berat. Demo mari masjid berasa lagu mana hati perut pedas demo ni. Moga demo mari kan mari juga tu je. Kalau kawin tak pergi demo kata pula. Tu je. Maka orang ni tidak akan boleh rasanya kasih saya kepada agama. Sebab satu-satu kita boleh buat amal ibadat, boleh buat kebajikan. Lakuh kaki kita boleh mari di rumah Allah di masjid ni dengan takdir Allah Ta'ala, dengan Tuhan pilih kita seramai-ramai hamba dia dalam kampung ni. Allah Ta'ala pilih kita sore mari dalam masjid, cokoh ada muka kita, alhamdulillah. Itu alamat tanda Tuhan sayang kita. Tapi bila hati kita tak ada mari berasa lagu tu, kita mari masjid tak ada lama. Kerana kita mari kerana nak orang puji, kita mari kerana nak orang dapur, kita mari tak nak lepas daripada mulut orang. Ingat, hidup atas dunia tak lepas daripada mulut manusia. Imam Syafi'i kata, kalau dah mana-mana orang yang usaha, mana-mana orang yang dia usaha nak lari lepas daripada mulut manusia, atau hidup dia usaha mencari keredaan manusia, orang ni adalah orang majnun. Apa majnun? Gila. Gila. Dan orang yang paling bodoh sekali ialah orang yang cari kesalahan atas diri dia tak boleh, tak temu. Ni orang paling bodoh ni. Orang yang gila, maaf lah muka panggil amu sangat, tak ada apa lagi aku pedak dah ya tu. Bahasa dia dah, bahasa dia dah. Kita nak beki, kita sebenarnya pun amu kata kok diri amu sendiri. Bermula kita berderah suara dengan berlaku, kena berlaku gitu Dah. Dia kata ada orang apa sini. Ngajar kecek kata korang. Baria dia. Ada tu hayat lagi tu. Baria dia setara mana? Ada tu harga tu kita ramai-ramai tu. Supaya orang hak sakit pergi jumpa dengan bomo. Orang sakit pergi jumpa dengan bomo. Dia kata bomo, dia ada penyakit. Bomo kata tak apa nak cek. Cek bomo kata mu ada manis ni. Dia awak kan? Gaduh dengan manis orang. Baria? Ya, boleh main lagu tu.
Malah dah aku bomo ni, pergi bomo lain pula. Bomo lain kata, oh manis demo kuat ni. Oh dia celak batu bomo. Oh gaduh dengan manis orang. Pas demo, sial penyakit dia. Tak sial dah. Lagu tu lah nak ayat keadaan kita manusia pun kena baiki. Utamakan amal rakyat kepada diri amal dan juga kepada fuk kita semua. Bah kalau mana-mana orang hak seru, alhamdulillah. Orang nyakit kurat dia makan ubat ko, dia cuma ubat ko, dia suruh kata. Dia lah tu dia suruh ubat tu. Kalau cuma ubat makan ubat tak suruh gapo. Tu nak tukar ubat dah tu. Tapi kalau kita mari dengar orang nasihat, tiba-tiba dengar, kata pada aku ni, nak atas kepala aku ni. Kena kata alhamdulillah. Aku nak baiki dah tu. Kena kepala kita, aku tak serah, aku tak setuju dengan ni. Ya tu hak jebai-jebai mari aku tak serah. Lama mai tak ada 2-3 minit kata dah dah. Dia bahasa dia dah. Dia menjemput amu mai kecek sangat. Jadi lagu itulah nak ayat kata perekat kehidupan kita manusia, ada kala manusia hidup dalam keadaan rugi dan ada manusia yang selamat, ada manusia yang beruntung. Maka semoga apa sahaja bila kita masuk tahun baru berdoa minta kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala melembutkan hati kita masuk dalam tahun baru dalam keadaan kita boleh berubah. Kita boleh buat benda baik, kita boleh buat muka baik-baik tu ke. Bukan semata-mata kita nak buat, bukan semata-mata kita rajin, bukan semata-mata kita sihat dak, tetapi dengan sebab Allah Ta'ala pilih kita nak ada rasa lagu tu. Sebab berapa ramai manusia yang sihat tak boleh buat amal ibadat belamuk, manusia yang kaya tak boleh buat amal ibadat belamuk-lamuk, tak boleh buat. Tapi kita ni ada seorang yang kita boleh buat amal ibadat. Bila kita syukur kepada Allah, tak ada mari wujud, tak ada mai perasaan dah. Tak ada perasaan dah. Sahabat amun nak royak lah satu muka lama lagi nak habis tak nak tengok je apa. Ya bahasa dia dah kalau dia mengajar ke kecik agama ko ya hak sungguh pun lebih kurang 30 minit tu. Cukup lah 30 minit ni. Hak sungguh hak royak ni. Walaupun dia kata sedak ya tu ceramah 30 minit ya, suti. Pasal apa? 10 minit mula-mula dia mari nak tengok tu guru hak mengajar muka baik mana. 10 minit hak mula-mula. Dia mari tengok orang mengajar lagu tu. 10 minit yang kedua dia tengok muka je pula. Tak sudah lagi. 10 minit yang ketiga tengok muka pitu nak tubik. Berapa kali kita akak tukar keke akak lutut kanan, tak lutut kanan akak lutut kiri pula. Duk tayak awal tukar tayak akhir pula. Nyana akhir sekali letih. Apa? Kau tak boleh nak duk. Tapi kalau tak duk buat kedai kopi 2-3 jam nakik, tak ada gapo-gapo. Berapa kali bini nurut, tak heran kat bini. Tapi kalau duduk atas masjid, panas punggung. Walha masjid tempat duduk lebih sedap duduk pada rumah kita lagi. Okey. Kipas atas kepala. Suti sore kipas. Duduk biuh atas kepala tu. Dia tak jatuh. Setengah masjid ada kapek duduk tergelai punggung. Tebalnya kapek. Ada tempat menyana lagi. Duit api nak bayar, tak apa tak sebayar apa, tak apa sini. Taknya mari. Tok email, tok bila, tok khatib kamakir, sorak for the morning, nak buat lagu mana biar nak makmum, pergi mari masjid. Habis-habis kira. Tok bila kata gini dah, kita tak usah katuk lah pintu masjidnya buka bohong gitu. Takut-takut nak helok mudah masuk. Orang helok ilmu, helok ramai. So 2, 3, 4, 5 ni pintu masjid. Tok email kata, nebutin masjid buka seluas-luasnya pintu. Aku malah heloknya, tak masuk manusia. Tak masuk. Lepas tu kira-kira nak buat lagu mana manusia main masjid Tok khatib kata, pasal kita tak ada waktu tu. Gapo? Semelih. Tok email tak semelih kambing. Tok email kata habis nate dah melih. Mula-mula sekati. Taknya mari hak tulur tu. Ayah kapung tak mari. Ayah kedah apa tak mari. Kambing, biring, lembu, ubah melih.
lah kali oda utuh Mekah mari meleh taknya mari pas nak buat lagu mana Cik Imeh kata nak buat lagu mana meleh Cik Imeh lah pulaknya habislah meleh taknya mari lagi walha nak masuk masjid tak ada pun ropopo duk jaga masjid ada ke yang nak jaga masjid mau nak masuk masjid mai kutip 100 kok sehari weh ada baik kaki tak tu tak ada habis duit walaupun sekut mai masjid tak mari. Tapi kalau tempat khusus, tempat ngan hang nak bayar, sanggup kita bayar. Sebab ulama kata aku berasa peliknya manusia, dia sanggup habis duit dengan sebab dia nak masuk dengan aku. Dia jangan habis duit dengan sebab masuk dengan aku. Tapi kalau sebut kata amalan untuk masuk syurga, tak kena buat tengok modal pun. Supaya 10 bulan Muharram. Ulama dia atur kepada kita amalan 10 bulan Muharram. Di antaranya baca kul huwallah surah Ikhlas banyak mana 1000 kali baca tak? Tak baca. Kau hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali baca. Dah. Nak tanya, kalau kita baca surah Ikhlas 1000 kali habis berapa kut? Habis berapa kut? Kalau baca hasbunallah 70 kali habis berapa kut? Kalau kita maya sunat 4 rakaat 10 bulan Muharram habis berapa kut? Kalau kita puasa 10 bulan Muharram habis berapa kut? Kalau kita mana sunat 10 bulan Muharram, gerak kuku 10 bulan Muharram, pakai celak mata 10 bulan Muharram, give ziarah orang sakit, ziarah orang alim, jamuh rosak kepala anak yatim, habis berapa kut? Tak habis berapa kut pun dengan sahabat modah tu hawidah. Mengkata subhanallah, hasbunallah, baca kul huwallah. Ni modal tu heavy dah. Lidah mulut tu heavy modal dah. Kata hak tu pahala banyak akhirat esok. Taknya kata. Yamuh pada anak yatim. Tanya tu heavy modal dah. Yamuh. Taknya yamuh. Kaki Allah Taala wi kita. Jalanlah kita tengok orang ziarah orang sakit tu. Ziarah orang alim, orang soleh. Modal tu heavy kaki dah. Tak guna lagi. Bahkan daripada semua nikmat-nikmat hak tu hari kita, mutu, kereta kita, geng kita ke, tak ada guna pun untuk agama Allah Ta'ala, tak ada. Oleh kerana otak dalam otak kepala kita manusia duk sibuk dengan cari duit piti. Tak ada nafi ke salah cari duit piti. Tapi jangan cari duit piti harta dunia sampai kepada lalai ke Tuhan. Ingat molek for kita dunia ambil tak ada masalah pasal kita hidup atas dunia kena guna, nak nafkah, nak makan minum lagu mana tak ada duit piti. Tapi cari kakak tu jangan melampau batas, jangan melampaui sampai kepada Tuhan tak belakang, janganlah. Ingat walaupun manusia jauh dengan agama Tuhan setara mana pun, bila dia tak ada duduk dalam agama Tuhan, kadang-kadang dia duduk dalam perakak Tuhan, perakak denuk. Ada kala orang ni dia buat maksiat, tak semaya ber, dia tak puasa pun, minum ketung, judi, zina, kecek, nipu, wahai lupa kau orang contoh. Tetapi Allah Ta'ala beri kepada dia harta limpah ruah. Ada tak? Ada. Tak semaya ber pun dia tu, tapi kalau dia menego nak tagih lalu dah. Nego nak tagih molek dia tu. Tuai tak semaya ber pun, kadang-kadang tuai tu. Orang tak semaya ber tu. Kadang-kadang dia mari, tengok aku ni. Aku tak semaya pun tu hari kaya kat aku. Dia mari pehemel balas tu. Mu tengok orang ada pergi sejidnya. Duk mau sakit belakang dah tua, tak urut penyakit belakang. Tak agak naik motor buruk petulur lagi. Tengok aku ni walaupun tak maya boleh beli rumah, buat kereta, beli kereta besar. Macam tu. Akhir sekali yang berasa tak apa tak ibadat Tuhan pun. Aku duduk lagu ni molek dah, Tuhan saya dah kat aku. Mana alamat? Tanahnya harta tu hari kat aku banyak dah. Walha dia duduk dengan istidraj. Wal'iyazabillah. Allah Ta'ala perakat ke dia. Allah Ta'ala wi rezeki kepada dia, membalut ke dengan nikmat. Tapi isi kanunnya azab Allah Ta'ala. Tanah kata rezeki yang kita dapat ialah perkara yang barakah atau perkara yang dengan macam. Tiap kali kita dapat rezeki, maka kita semakin jauh dengan Tuhan ke dekat dengan Tuhan. Kalau dulu kita susah, napa mari sejik lagi sepengah tu lah, sepengah siapa dia? Sa'labah tu lah. Sa'labah atau Qarun, supaya Qarun ulama Bani Israel, sepupu Nabi Musa alaihi salam. Qarun ulama, lagi pula orang abid, orang rajin buat amal ibadah. Qarun, tapi dengan sahabat iri hati dia berasa nak jadi orang kaya, maka dia minta kepada Nabi Musa, wahai Musa,
tolong berdoa kepada Tuhan supaya aku kaya. Mudah-mudahan habis aku kaya, aku nak infak, aku nak tolong orang susah. Tengok niat comel tak? Comel niat dia. Pasal dia orang alim, dia orang juru. Nabi Musa kata, "Hei Qarun, muduk lagu ni molek dah. Semaya gapo dah cukup molek ibadat dengan Tuhan sempena molek, fikir molek. Qarun nak kaya fikir molek, muduk lagu ni molek dah." Tak dengar, mari pula minta. Minta orang panggil dengar cara hak dia minta tu molek. Musa, kalau berdoa aku kaya, maka bila aku kaya, aku nak tolong orang hak susah ni. Niat macam ni. Tapi bila saja Allah Taala bagi kaya, adakah jadi Qarun hak dulu? Tak. Akhir sekali bila kaya ruah, maka dia jadi seteru dengan Nabi Musa. Dia benci kepada Nabi Musa. Akhir sekali dia nak bunuh Nabi Musa. Kisahnya kekayaan. Kekayaan itulah. Sebab itulah kita molek dah lah. Pasal gapo saja yang Allah Taala takdir di atas kita, semua hak molek belaka dah. Tuhan bagi kita ni susah adalah perkara yang lebih baik dah di sisi Allah Taala. Kalau Tuhan bagi kita kaya, Tuhan bagi kita ada pangkat, tak kena tangan sejik rasa pun. Ada orang hidup mari atas dunia tak kena tangan sejik ada. Sebab itulah Allah Taala bagi kepada kita 24 jam ni. Dalam berapa jam hak kita ingat Tuhan sungguh? Hak tanya sungguh. Dia tak ingat Tuhan mana ni, malas dah. Hak kita ingat Tuhan sungguh berapa jam? 24 jam. Hak tanya hak sungguh. Kadang-kadang tak ada langsung pun. Dah. Jelek mata pagi kita hengah kerja dah. Kelip gelak kerja. Sibuk dengan kerja kita. Muncul Allah Taala fardu di atas kita semaya 5 waktu. Semaya 5 waktu ni lah untuk kita ingat kepada Tuhan. Okey. Pagi tubik kerja sampai time zuhur, Allahu akbar. Berhenti kerja ingat Tuhan sebentar 4 rakaat. Lepas tu sama pula kerja bunyi pula Allahu akbar. Berhenti kerja ingat Tuhan pula 4 rakaat. Tengok tu. Mujur ada lagi peluang untuk ingat kepada Tuhan dalam semaya 5 waktu. Tiba-tiba kita semaya 5 waktu tak ingat Tuhan juga. Habis 24 jam kita. Dan Nabi kita suruh kita mari semaya jemaah. Taknya mari 5 waktu. Tapi mujur Allah Ta'ala fardu di atas kita maya Jumaat. Ada lagi peluang maya jemaah. Allah kasih saya Tuhan setara manalah kepada kita. Kita nak ingat atas dunia kita buat letihnya kerja dunia kita. Tapi ingat kata dunia ni perkara yang tak kekal dan sebentar saja untuk kita menjadi manusia. Pada nak jadi manusia, yang pertama sekali hati kita manusia, jangan kita rasa soleh. Jangan mari dia berasa hati kita soleh kerana kita rasa kita soleh itu salah. Kita berasa soleh adalah salah. Kita kena berasa kita salah, itulah kita soleh. Jangan kita berasa kita soleh, hanya kita kena berasa kita salah. Kerana orang yang mengaku dia soleh, orang itu orang salah. Dan orang yang mengaku dia salah adalah orang itu orang soleh. Kita kalau buat agama, contohlah bukan orang sini, orang lain. Kalau buat agama, dia berasa pun tak apa dah. Hak ni lah ayat yang tubik kepada kita, jadi membuat tak maju amal ibadat kita. Ayat hak tak apa dah. Lepas daripada mari isya, ada sunat muakkad rawatib. Tak apa dah, mari isya dah. Ayat apa dah? Demo apa tak baca kulhu hari ni 10 Maret. Tak apa, kahwin mari jemaah masjid dah. Ayat tak apa dah banyak. Kalau bak akhirat tak apa dah kahwin ni, tak apa dah kahwin boleh makan piyah, tak apa dah kahwin boleh makan yubah, tak apa dah kahwin boleh mari jemaah 5 waktu masjid, tak apa dah dah. Kalau agama, kalau bak dunia tak cukup semua. Tak ada pun kalimah kata apa dah rezeki kita ada tahun ni, tak apa dah, tak ada. Tapi kalau bak akhirat tak apa dah. Sebab tu ulama mengatakan manusia kalau bak urusan agama semua jadi muda belaka walaupun umur dia tua. Tapi kalau sebut kata urusan bak akhirat semua jadi tua belaka walaupun dia muda. Faham kalimah tu? Kalau bab dunia, urusan dunia, harta, duit, piti, semua bab urusan dunia, semua manusia jadi muda belaka walaupun umur dia banyak. Tapi kalau bab akhirat,
urusan akhirat, semaya jumuah kau dengar orang mengajar, kau berzikir, kau baca Quran, kau semua urusan bab agama, semua manusia jadi tua belaka walaupun umur muda. Mana contoh? Kalau sebut kata tu duit pacaran awak kedak lagi tu ya duk tikar lama tu pacaran orang bayar aku tak ada tu ya bangun tak sedar bangun tak khabar-khabar hak puluh belah tahun duduk tidur tikar tak boleh bangun, sebut kata duit pacaran kaji anak RM1,000 kau boleh bangun cuh segala lega orang muda dah. Cucu kata tu tukar lah aku dia lah, aku tak ada kat aku sibuk bak dunia walaupun umur tua jadi muda. Kita kata hak tu dia nak bagi kau tu, dia nak bagi kau tu, dia mau kaji anak kau tu, kaji anak hunga walaupun tua, walaupun kita urusan banyak, alasan kita tak ada sikit habuk pun untuk nak kejar kepada dunia. Umur 70, 90, tua hebat kalau bak dunia muda. Agoh cakap. Tapi kalau bak akhirat walaupun umur muda jadi tua lah dah. Bapa dia mau tak mari semalam ada yang ngajar, tak berasa semu nyakit tebik dah. Apa dia mau tak mari dengar yang mengajar? Tahu sakit pingin, tak boleh duduk lama. Air dah nyakit. Tanya dia mari mengajar, kau mari masjid, kau buat kerja agama ke atas masjid, apa dia mau tak mari? Oh kahwin tak boleh. Mudah nak kecing. Kecing biasa. Makcik, apa makcik tak pergi tempat mengajar malam? Makcik tak boleh duduk lama nak berok. Macam-macam penyakit. Hak tu sakit lutut, hak tu sakit pingin, hak tu kecing mani, hak tu semu, hak tu sakit pingin, macam-macam penyakit lagi. Apa? Kerana agama. Kalau dunia tak nak kecek. Sebab kalau nak kita sungguh kita kena hidup utamakan muhasabah ke diri kita. Kita kena muhasabah ke diri kita, jangan muhasabah atas orang. Ada kalau orang hari-hari bangun pagi celak mata dia carilah kesilapan orang. Lebih daripada kerja tak nebel lagi dia. Semua rahsia dalam kampung dia cari. Keburuk ke aib orang, rahsia dalam rumah tangga orang dia tahu belaka, dalam rumah dia tak tahu. Hal dia tahu belaka. Ada masa untuk cari ke aib orang. Itu orang ni tak jadi molek, tak jadi baik sampai ke bila dah. Kerana dia sibuk cari ke aib orang. Kita kena cari ke aib kita. Tiap-tiap kampung amu nak perhati, jemaah masjid tak ramai dah. Lebih-lebih lagi pula subuh kalau tak ramai. Kalau kecek Palestin, semangat katak meja. Nak pergi Palestin. Aku tak boleh terbemang ikut Israel, aku nak kat aku tak patah kepala. Subuh mu tak mari. Kamu nak pergi Israel. Sejak katak je sejak mu. Tak lagi Palestin tu, lapah berapa kali kap tubel mu berhenti. Rasa buah lah, kaki buah ya aku kata ni. Terjemaah. Tanya jemaah pula. Tanya jemaah. Mu mari sejak tu tanya tu bila nak kata Allah Akbar, Allah Akbar. Kau nak komak baru masuk sejak. Tadi duduk bawah tu, bopong kayu atas kisi batu duduk menakir duduk buah tu. Tu ya agama dia hari ni. Email malah nak panggil. Hak mana duduk luar tu boleh mari dah bila cukup 40 hari ni, tak cukup lagi ni. Duduk bopong kayu buah. Terfatih habis ittaqullah betul lekang rubik. Tidur jenera kerung duk buah tak tahu apa nama pun. Kita kalau nak jadi baik, nak jadi molek, kita kira atas diri kita. Sekira kalau kita hidup hari ni sungguh dengan agama Tuhan dan kita mendidikkan dalam rumah tangga kita, bina kita, anak kita, membina ke benda yang kecil, khofsah. Baru jalan. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu, jaga diri ahli keluargamu, jangan wisduh ngapi dengan aku tu. Nak buat lagu mana? Pak kalau kita buat soal dia sebagai kampung malam ni, tanya kata sifat-sifat Allah Taala kita kenal, kita tahu setara mana dah. Hak ni kita bahasa pemuak lagi pun tak terlalu bahasa pun. Sifat-sifat hak wajib bagi Tuhan kita tahu kedok lagi. Sifat-sifat mustahil atas Tuhan kita tahu kedok lagi. Sifat yang harus bagi Tuhan kita apa nama tahu kedok lagi. Tak tahu berdosa kerana fardu in atas kita belajar sifat-sifat Tuhan. Tak belajar lagi
bermakna kita belum lagi ma'rifatullah ammah, belum lagi kita kenal Tuhan sebagaimana yang Allah Ta'ala paksa dan wajib atas kita kena belajar, kena mengaji 20 sifat. Tak kenal, tak tahu gapo pun kalau sebut kalau Tuhan, minta maaf weh kalau kecek hati Tuhan kawai tak reti sungguh. Tak reti pak Tuhan. Ada tak? Ada. Ramah dah gini. Tapi kalau sebut kata muzakarah kecek agama, kita kena berjuruh dah akhlak Rasulullah dah. Hak tu duduk belakang dulu. Hak mula-mula sekali kecek hati dulu. Setara mana dalam keyakinan kita? Setara mana kata kita ni makrifah kenal Tuhan setara mana? Kita tanya diri kita. Hak amu tanya ni tak pernah jawab dah. Apa kita tanya diri kata, kalau tanya kata Tuhan ada tak? Ada Tuhan lagu mana? Kita kena boleh jawab. Sedia Tuhan, sedia setara mana? Kekal Tuhan, kekal balas mana? Tuhan tak serupa dengan makhluk, tak serupa lagu mana? Tuhan satu lagu mana? Tuhan kuasa setara mana? Hak tu wajib kena mengaji. So. Tak mengaji berdosa lah pula kita situ. Kita kata kita pakai piyah dah. Berdosa, habis kita tak kenal Tuhan. So, yang kedua, ibadat semaya. Ramai lagi hamba duk perhati, orang semaya tak tahu. Duk perhati kat orang. Bukan perhati, tertengok. Tamak ni tak ada ramai lagi. Siapa sami Allahu liman hamidah, tangan berayun gitu orang sujud. Tak sah iktidal dia. Tak sah iktidal, tak sah nyuruh semaya, tak sah semaya. Ramai lagi orang kebir dalam semaya. Orang kebir takbiratul ihram, takbiratul ula tu. Benar hak remeh-remeh. Benar hak basic. Orang panggil ilmu fardu'in, ilmu hak anuban, asasi. Kita bukan anuban kosono dah kita ni. Biasa yang mengaji kosono. Muka pengapi merah. Bakal baju mahal. Tua habis saja dah. Pasal kosono ni ikut rasa nak kan. Maka ramai orang takbiratul ihram, ya kat tangan saja mulut tak gerak. Ramai dak? Ramai dia kata amat dah. Akak tangan saja. Takbir Allahu akbar, ya pun. Boleh tak gini? Boleh main mula. Tak sah. Ada akak tangan saja. Ada kalau orang semaya, bila takbir, dia kecek bak takbir baru ni mulut dia nak masuk semaya. Dia kata Allah akbar gaib. Ya, akbar. Sudah semaya dia tanya akbar mulut mana? Dia kata dalam hati, tak sah takbir dia, tak sah semaya. Ramai orang takbir, sahabat kata suruh mengaji tak padan dengan minggu kali ni. Ramai lagi orang takbir bunyi Allahu akbar. Oh. Hamzah atas wahid tak dia. Allahu akbar, tak sah semaya dia. Bahasa hamzah atas bukan hamzah atas Kalau mula dengan Allah, tak sah semaya dia. Kalau dapat seorang tua pula bar yang mati dengan gapo bar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kadang-kadang hamzah Allahu akbar. Kadang-kadang ngedah Allahu akbar. Nah, sudah yo. Takbir yo tak sah dah lah. Muka lain rokok kia, muka lain tak nak kecek dah. Pas kita umur banyak dah. Pas nak ngaji malu kat budak. Duk ngah tak betul lagu tu. Pas ada semaya sama dah. Kita biasa berapa orang tu, kita betul Fatihah. Tak biasa ingat masa budak hari tu lagi Fatihah. Dia baca hak lain ni umur 60. Lepas tu kita berasa kita betul tak baca. Dia kata betul. Siapa dia kata betul? Kita diri berasa kita betul. Sedap gamuk. Orang tina tengok cumi goyak ke dia kata, "Jangan dah mu tu." Tak apa jangan dah. Kita baca Fatihah, baca tahiyat, rukun-rukun semaya. Kita tak pernah pun betul ngatuk guru. Lepas tu kita baca sore berasa kata kena, maka ibadat kita Tuhan tak terima. Kena mengaji tajwid, kena mengaji rukun semaya. Tu orang panggil bahagia semaya saja. Pakai lagi kepada bahagia tasawuf pula. Berapa ramai manusia yang berdaya oleh syaitan, yang manusia anggap kata syaitan dia tepat jahat saja ya. Okey. Kita bahasa syaitan duduk atas bukit, syaitan menusuk celah bukit, syaitan duduk dalam hutan. Tak, dalam sejid pun ada syaitan. Syaitan ada dalam sejid ni. Tahu mana syaitan ada sejid? Setiap kali kita mari semaya di masjid, Allahu Akbar, rata kita pergi. Rata semaya kita. Tak ada khusyuk ke apa pun semaya tu. Syaitan mari was-was di telinga kita masa tang kita semaya tu.
Kita khabar dak. Sabar tu sunat kita pakai ye dalam semaya, pakai ye hak tak ada bunga, tak ada caruk, tak ada colok, tak ada bunga, tak ada tulisan, tak ada gapo, kosong. Hak itulah molek kita mari maya pak ramai-ramai. Dan jadah ni ya. Sunat kita pakai jadah, afdal kita pakai jadah, guna jadah hak tak ada tukih, tak ada tulisan, kosong. Dan dinding masjid di hadapan sunat kosong, tak usah perhiasan banyak. Kerana apa? Time kita semaya benar hak tak patut mikir yang mikir. Semua tak? Luar semaya benar ni kita tak mikir pun, tapi time semaya mikir. Allahu Akbar, tengok orang depan dia thanakan Thai pandit. Yang mau telefon sun, bet sun. Yang ngapa? Kosong apa kosong. Bahasa Sia sun bet sun. Yang ngapa-ngapa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ingat dalam telefon thanakan Thai pandit. Dia ngapa tu? Nama dia. Hak tu pula ya semaya pakai baju bola, menju. Tak main lah menju dah ni. Orang dia wapung kata. Ya dah ada apa dah semaya dia. Jatuh ya wak kira tak semaya ni. Allahu Akbar. Dia tengok jadah di tepi dia. Ya no jadah dia bet tu. Gua kutung sepengah muka beruk. Ya no hak ke bunga bet ni, hak ya bunga bet tu. Tak molek mana hak dia aku molek. Tak ada apa dah main dengan jadah. Ha tu. Tama-tama orang sembahyang tepi dia pula was-was. Ada apa dah? Bismillah. Dia kata apa nama ni? Tak ada apa dah. Tak sembahyang bagi tak patut sembahyang, dia fikir. Ada kala orang mai gaduh masjid. Sahabat tu bila main masjid mari dengan tenang. Bila gaduh mari masjid, mari masjid demo ngata email ni. Hunga tu pecah lipat dia tak ada tu, lipat tu naik rakoh kepala dia. Gaduh. Pang siapa lah atas sah model Allahu Akbar. Syaitan aja tu. Lupa nak baca mutu hak ni tu. Kita pun ya dah. Curi demo lah mutu aku. Mutu buruk je. Syaitan kata lupa nak baca mu. Lupa nak baca mutu tu. Syaitan kata. Kita nak gagal, muka takut orang tepi napuk semaya gagal pernah dia poket. Tengok tak khasyuk lah maya. Jangan curilah mutu aku. Minta lah biar nak baca aku ambil dah. Sudah lah ambil ke tak ambil. Gagal dalam poket tengok tak ada sungguh nak baca. Sebentar punya suara mutu dia pring. Sudah curi. Ada apa dah? Maya. Kalau tak kita semaya, patutlah kita ni kena membersihkan hati kita daripada semua perkara yang lain daripada Tuhan. Hati dia payah, kena latih mujahadah dan kena belajar, kena mengaji. Nyakit hati dalam hati kita manusia pula, gapo nama yang syaitan yang akan hasut, akan tipu dalam manusia ni. Bila sebut atas sahur ni akhir dah ni. Akhir ni pukul 9 tengah dah ni, tak sudah-sudah lagi. Akhir sekali syaitan akan waswas dalam hati kita, membisikkan dalam hati kita daripada segala sifat-sifat mazmumah. Sifat mazmumah ni kenal tak? Sifat yang dicelaki oleh syarak. Sifat hak syarak agama marah. Mana? Syaitan akan tipu ke manusia jangan buat ibadat. Tapi kalau kita boleh mujahadah kacanya buat juga jadi ibadat. Syaitan dia tipu yang kedua ke apa? Jangan tinggallah maksiat. Ramai orang semaya tak reti semaya. Tak boleh kelip mata pas semaya. Kadang-kadang tak ada semaya pun semaya juga. Semaya. Ibadat penuh ibadat. Tapi maksiat dia tak boleh tinggal. Ada tak? Ada. Sudah semaya ngupak kau kan. Kalau tak kena ngupak, sudah Malaysia di masjid Mu'oh ni ya. Turun gili patut email dah. Ibadat, maksiat. Kerana syaitan kata mu tinggal ibadat. Kalau dia tak berjaya hasut manusia untuk tinggal ibadat, manusia tu buat ibadat juga. Dia tipu yang kedua, mu jangan tinggal maksiat. Kalau mu pernah mengubah kau orang mengubah, tak seperti. Maya pergi. Kalau hak kakak pasal curi pula curi, tak nak berhenti curi. Maya. Dia main yang kedua. Tapi kalau orang ni boleh mujahadah, lawan ke syaitan lagi. Kemah dah orang ni. Ibadat, maksiat dia jaga. Kemudian syaitan mari tipu lagi dalam hatinya. Iyalah amal ibadat hak mu buat banyak tu.
Mungkin tak jaya dah nak orang ni berhenti buat ibadat. Dia mari tipu pula orang panggil talbis iblis. Maka syaitan mari tipu pula nya ke apa? Ibadat hang buat. Yalah memang banyak sungguh ibadat hang buat. Tapi tak ke buat ibadat tak biar orang tahu. Besok iblis. Bisa. Tu ada duduk dalam syurga. Keluar tu daripada syurga, mari duduk atas dunia yang hina. Kena tipu ke iblis. Tu ada kena tipu. Bagi tahu orang puyu. Oh, perih nipis sangat je. Syaitan kata amat ibadat hang buat banyak dah. Tak kem tak biar orang tahu. Tunjuk dah kau orang kata ibadat buat banyak. Kita nak syekh lalu dah. Duduk atas masjid betul-betul tak ada orang nyana kok cia masjid. Nak keliling rumah takut bina ngepek. Kita punya buah belakang ramai-ramai. Syaitan kata, muduk saja ke kenapa muduk saja juga. Ambil lah wasbih tu zikir. Kenapa kata orang we tengok orang kata mu tu berzikir, kita pun seluk depa ambil wasbih subhanallah. Nak bodoh ke syaitan tu. Duduk atas masjid saja. Syaitan kata ada orang belakang perhatian kamu tu. Ambil Quran lah bacanya. Biar kita tahu kata bukan saja baca Quran. Buka Quran kita ya ayyuhallazina amanu baca ayat Quran. Nak bodoh kat syaitan. Maya sunat. Dia bagi sunat jadi tu. Bagi sunat ni tak ada orang nak buat mana. Tiba-tiba kita boleh maya sunat. Ni. Dia perasaan mari berlaku. Bila kita semaya sunat sore. Orang atas masjid ramai. Syaitan kata ramai duk perhati tengok main sunat je. Maya molek tegak lendik lah kitanya. Rokok pun lama, iktidal pun lama, sujud pun lama juga. Pasal apa? Pasal nak orang tengok tipu ke syaitan. Kena tipu lah kita hidup hari-hari. Syaitan kata ada orang mengajar. Kita nak pergi mengajar lelek dah. Syaitan kata aduh guana minggu depan je mari pula mengajar. Selama mana dia tak mati dia main mengajar situ lah. Gaduh mana kalau ada muka lain buat muka lain dulu minggu depan boleh mari. Kita kata ya asal lagi lah. Panas syaitan. Mari masjid. Lalu kok orang lah. Orang apa kata mai ke masjid tu. Orang tahu kata mai sejid. Lalulah kita dapat Assalamualaikum. Gi Mekah dia tak tahu. Kelik mari nak orang tahu juga. Syaitan kata habis belanja 200-300 ribu ke. Tak kira dia tak tahu kata mu tak haji. Usaha kita nak bagi tahu. Gilah kedai kopi ke nak rakyat kata dia pergi buat haji tak tergamu apa berdoa saja. Panas air kata sini tak mana dah. Sini tak mana pergi kedai tu sini tak mana dah. Dia mau sabuk gapo namu gak mu tak mana dia kata kau boleh Mekah tu dia. Ada apa dah? Ada apa dah tu? Klik Mekah kata klik Mekah nak biar kita tahu kata tak haji. Sebab bila nak biar kita tahu tak haji, kalau orang panggil nama aja mak tak paling. Dia kena berhaji mak. Iyalah dah heran panggil haji baru jolo. Habis duit 200-300 ribu pergi buat haji. Payah dah. Tapi nak batal amal haji mudah tak? Mudah ya nak biar orang tahu tu je biar orang puji biar ada dah. Ya tu tak ada tu kalau aku tak ada kah mai tu. Macam aku tu tolong warga tu sejid, tolong warga ni sejid orang nak tahu. Habis licin harta mu duk dekah. Habis kosong. Allahu Rabbi. Bagi hari lagi kadang-kadang kedai kopi. Ya kata kedai kopi ramai ya. Ya kata semalam pelakar kuat patah pun pisau belakang rumah. Patah balik pun pisau di belakang rumah. Pukul apa kuru? Kuat ya tu semalam. Bapa. Dia mau tanya dia, bapanya entah mana masa tu pukul 2. Aku tak tidur lagi, main tahajud. Ereh tu. Dia nak ayat hak pelakar ke nak ayat yang main tahajud sebenar? Nak ayat yang main tahajud. Mudah tak nak batal? Mudah berdoa lah. Kita buat benda baik, sudah tak kalau kita tak tahu? Tak sudah, kena biar kita tahu juga. Tu orang panggil riak. Riak ni memperlihatkan amalan ibadat kita nak bagi manusia nampak. Tak kira siapa kena tipu syaitan belaka. Tak ada pun. Wah tu kerana orang, wah ni kerana orang belaka.
Tapi ingat, walaupun mung buat kerana manusia setara mana pun, tak ada semua manusia setuju dengan mung belaka. Ingat gitu ya. Ulama tasawuf mengatakan amal ibadat yang kita buat walaupun dihadapi kelayak ke ramai sekalipun, menganggap kata manusia itu tunggu kayu. Tak apa. Jangan buat kerana manusia dengan mung supaya ya. Supaya yang buat kerana dia tu. Sebenarnya kita sedia makruf, sedia maklum. Biasa kita dengar belakang okey. Dua beranak hak beli utah tu. Beli utah dua beranak, anak naik pok duk bawah. Lalu satu kedai, orang di kedai kata, "Masya-Allah, tak ada arah mana anak ben tak beradak lagu tu. Apa duduk bawah poknya?" Tu, ni pok naik. Jalan pok naik utah pula. Siapa satu kedai demo sekat pula. Pok bahasa manalah duk lok bi anak berjalan kaki bawah. Pok bahasa apa nama? Pok patut duk bawahnya anak duk atas, tak kena pula. Turun dua-dua. Jumpa satu kedai pula, orang kedai tu kata pula, tak ada pedah mana beli utah pakat turun bawah belakang. Tak kena pula. Pakat naik pula dua-dua utah tu. Jalan satu kedai pula, orang kedai tu juga kata, Allah nyanyunya kau utah pakat naik belakang utah. Kena belakang tak? Tak kena. Hak kena ke apa? Berhenti di kedai tu. Mana pisah? Ada pisah tak? Nak membelah hutang nak jamu sini. Ni baru kena. Tu baru kena. Kau itu dah lagu tu. Wak kau tu tak kena. Wak kau ni tak kena. Pasal kaki ngadah. Tiap-tiap kapung, tiap-tiap kabilah satu tempat, Allah Ta'ala hatta belaka gulungnya fak ngadah ini. Cuba tak buat gapo pun. Kau tu leteh. Kau ni leteh. Hak tu tak kena. Hak ni tak kena. Biar dia perlu tu ya. Lagu tu lah. Untuk kita manusia hidup, cari keredaan Tuhan, jangan cari keredaan manusia. Kerana kalau kita nak buat amal ibadat ni susah payah dah. Kita nak buat amal ibadat ni susah, bukan mudah. Tetapi kalau tak ada pagar, habis licin ibadat kita. Ingat perkara kita tak sedar. Riak contoh saat ni. Baca Quran sedar nyolok, bapa nak ubi orang dengar. Habis licin pahala. Sedekah, beratus ribu sedekah, tapi nak ubi orang puji. 100,000 tawakal kosong. Ibadat kita buat puluh-puluh tahun dah, qiyamul lail kita tahajud malam kita, qiyamul lail kita, istiqamah kita, bangun purwa putiga malam, duk semaya lama dah. Tapi sekali kita gelepah ke manusia, habis licin. Boleh main lagu tu. Hak tu orang panggil apa tu? Riak, batal amalan, batal pahala amalan. So lagi ujub yang ini ada juga. Wujud ialah perasaan ni biasa dia duduk sore dia tak ada berzahir di mulut dia tak. Dia duduk ramai-ramai dalam masjid Amani ni, dia kata tak ada dah orang sepengaku aku hak molek kau di dalam masjid ni. Ada perasaan tu. Dia tak ada ayat di mulut dia, dalam hati dia. Dalam ramai-ramai ni tak ada dah orang nak bertini aku ya. Orang tak baik aku mari dah sedih. Kadang-kadang tak bila tak ayah aku best. Tak email tak ayah aku nak tak email. Tak ada dah. Aku hak paling jauh kali. Tak ada dah orang pengaku ujub apa panggil lagi tu. Perasaan. Hari. Tak ada apa. Ni amalan hati hak sangat-sangat kena jaganya. Ibadat kita buat tak pelik, tapi dalam kita tu. Supaya juga yang mana kita nak menuntut kepada akhir malam ni, tiap kali kita semaya, kita kata semua dak lillahi ta'ala. Ya, lillahi ta'ala kita kata. Dan dalam niat kita pun lillahi ta'ala. Dan kita kata Allahu Akbar. Allah Ta'ala Maha Besar. Muafakat dengan hati kita. Dan kita tua dah ni. Nak belajar letak hati kena tu. Bila kita tanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, takbir mula-mula tu nak sepak semua benda hal lain daripada Tuhan, kecil belaka. Yang besar Allah. Sebab tu bila tanya kita semaya, semua benda hal lain daripada Tuhan, ia tak masuk. Kerana kita nak kebesaran Allah Ta'ala. Tapi tanya kita Allahu Akbar mula-mula tu lagi malaikat kata bohong mu ni. Kazabta, bohong. Dalam perut pedamu dunia saja. Tang kita kata pula inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya semayaku, semua amal ibadatku, mati aku, hidup aku semua kerana-Mu ya Allah. Malaikat kata kazabta, bohong, nipu ni. Membuat kerana dunia. Baca pula iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kerana Engkau jua ya Allah aku ibadat kepada-Mu saja aku nak minta tolong ya Allah. Malaikat kata bohong mu ni, nipu mu ni.
Mengingat aku tak reti ya malaikat kata. Sebab itulah kata dalam hidup kita jangan kita kata semata-mata kata amal ibadat kita tak tahu apa pun. Jangan kita jauh dengan majlis belajar mengaji ilmu agama. Minta hak ni so yang malam ni kita we jadi berarti sikit dan we jadi kuat sikit kita belajar mengaji agama. Nak tu je. Pasal kita mati malam ni bukan kita dak fok demo mati malam ni lalulah jumpa dengan soalannya marabbuka. Kata setengahnya bukan ma rabbuka. Apa beza man dengan man? Ma tu gapo Tuhan. Kalau man siapa Tuhan? Kalau mati malam ni lalu dah. Bila kita mati ingat bukan mati saja dak. Bahkan itulah orang panggil pertama kali kehidupan kita yang sungguhnya. Lepas pada kita mati, hidup yang sungguh tak mati siapa ke bila dah. Maka siapa saat itulah fa iza ja'akan malakanil muwakkalani bika wa bi amsalik. Ada orang duk mengajar atas itu. Siapa dia? Tok Imam duk mengajar kita dah. Bila waris-waris mengkelik 2-3 yakoh, kawan guru mengkelik belaka 2-3 yakoh, maka datanglah oleh 2 orang malaikat. Malaikat tu tanya, "Ma rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhan? Gapo Tuhan? Masa hidup atas dunia lacak mulut kita Allahu Rabbi Tuhan dah Tuhanku, Allah Tuhanku. Burung ciung boleh kata. Tapi dengan amal ibadat malah, amal ibadat tak sungguh, kalau agama tak berjoli mana, kalau berakhirat mu tak ada bergaduh mana, mu nak jawab Allahu Rabbi tak boleh. Kalau dalam perut pedal kita penuh dengan dunia, nak jawab tak boleh Allahu Rabbi. Ya bukan jawab dengan mulut. Walaupun muhafal acar di mulut sekalipun Allahu Rabbi, tanya fuak duk akak tayang mutu tu. Fuak duk akak tayang mutu, hok belum mutu. Kita tanya, bila bawa mutu tanya, siapa Tuhanmu? Allah dia kata. Tapi bila mati esok, kalau dalam perut pedal tak adanya Allah, nak jawab Allahu Rabbi tak boleh. Wa man nabiyuka, dan siapa Tuhan? Siapakah nabi engkau? Mereka tanya nabi mu siapa? Nak jawab Nabi tak boleh kerana mu hidup atas dunia dulu tak turut pun apa hak Nabi ajar. Hak Nabi suruh, Nabi royak lagu mana, cara sunnah Rasulullah lagu mana, tak biasa beramal pun hak mana Nabi kata, nak jawab Nabi tak boleh. Wa ma imamuka, dan siapa dan gapokah penghulumu, ketuamu masa mu hidup dulu? Gapo imam kita? Kita kata imam kampung kita, tegung dah tu. Aku tanya muka nama jawab muka lain. Imam gapo nama hak mu ikut atas dunia? Nak jawab Al-Quran imami, Quran imam tak leh atas dunia mu tak baca Quran pun. Atas dunia mu tak ngaji Quran pun. Atas dunia mu tak cara pun dengan Quran. Ada setiap rumah Quran ada belakang, duduk atas mari rumah masing-masing ada belakang. Tapi hari ni tak buka Quran, duk lesek telefon lebih banyak. Quran tak buka. Buka boleh puasa ni pula. Buka nak baca, nak siapa kebuk. Setahun kali. Wa ma ikhwanuka, dan dia tanya lagi pula, siapakah saudaramu? Jawab kena. Siapa saudaramu? Nak jawab al-muslimun ikhwani, semua orang Islam tu saudara ke belakang, tak boleh nak jawab kerana muwahibadah dengan orang. Atas dunia balah dengan orang tu, balah dengan orang ni. Dia dah tapi rumah hak tu balah, hak ni balah, mu tak ada nak jawab al-muslimun ikhwani. Itulah nak ayat kata cara hidup kita manusia, utamakan atas dunia senapah ya, sabar hijrah kita dan istiqamah kita dalam ibadat kepada Allah Taala, sikit ya untuk kita bertemu dengan Allah Taala dalam keadaan selamat. Sikit pun dekat wajah kita dah. Nak kecek malam ni pun dia tak habis. Terus kecek siapa apa cerah pun tak ada gapo. Kita tu magak berapa kali corongit dah. Magak kanan, magak kiri. Habis corongit dah. Jadi kecek banyak pun lagu itulah Tapi hak naknya sungguh ialah masuk dalam hati untuk kita sama-sama beramal. Gapo hak kita dengar kita buatlah hak boleh buatnya. Serta dengan kita berdoa minta dengan Tuhan supaya Allah Ta'ala tolong ke kita dan juga bimbing ke kita pada arah yang baik, arah yang betul.
doalah kepada Allah Ta'ala, ya muqallibal qulub sabbit qalbi sabbit qulubana ala dinika. Ya Allah, ya Tuhan kami yang membalik-balikkan hati manusia, Tuhanlah yang membalikkan hati kita. Qalbun ni apa makna qalbun? Balik-balik. Nama balik-balik tukar semua dah. Maka kita hak suka, hak tak suka, hak wahi tak wahi, hak benci, hak suka, semua tu siapa yang duk balik? Tuhan. Maka minta kepada Tuhan yang membalik-balik ke hati, menetapkanlah hati kami semua ni ya Allah pada agamamu dan taat kepadamu ya Allah. Hak itulah yang kita naknya. Kita bimbang takutnya kata hari ni kita boleh mari masjid, hari ni kita suka dengan amal ibadat, tapi esok belum tentu kita boleh duduk lagu ni. Bimbang takut hari ni kita suka dengan agama, masa dapat kita benci kepada agama. Wa na'iyyazabillah. Tak boleh sikit habuk pun. Sebab yang pentingnya kita selaku hamba berhajatnya kita berdoa, minta sungguh-sungguh kepada Tuhan jaga kita. Dengan kudrat, dengan ring yang kita ada, tak kuasa pun kita nak jadi orang baik. Kita jadi baik dengan sahabat Tuhan pilih kita. Bukan Tuhan pilih kita dengan sahabat kita baik, tetapi kita baik dengan sahabat Tuhan pilih. Sahabat itulah jangan kita buat mudah-mudah minta dengan Tuhan, dan juga usaha ikhtiar kita supaya kita lebih baik daripada hak tahun kemarin, tahun lepas mari dah. Maka setakat ni lah dulu dalam surat pun dia kata, dan masa pun dah lewat, kita akan berhenti setakat ni dulu. Sekiranya kalau ada silap salah lagu mana, amo minta maaf lah banyak. Kalau ada kekasaran, kalau ada cocok hati lagu mana, kedua hati, maka sangat-sangatlah ambo yang paling hina lah, lidah yang paling doa sekali, lebih-lebih lagi bab agama, amo minta maaf daripada hujung kaki sampai hujung rambut. Dan sekiranya kalau ada manfaat, ada kegunaan, pakat-pakat kita beramal, patut amo pun ucapkan terima kasih dan ribuan jutaan terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Imam dan kepada ahli kampung, ibu ayah semua ni yang peluang kepada amo hak boleh kecek sepatah dua, wak nakir madan, wak buang madan, boleh dah insyaallah dah. Baiklah, kita akan berjumpa pula lain kali kalau tak ada hal lain kat mana, insyaallah subhanahu wa taala a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.